Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran kita kembali dalam podcast dari TV PSS SKDD2 yang akan terus membincangkan tentang hal-hal ehwal semasa berkaitan dengan dunia pendidikan. Dan pada hari ini kita ada Cikgu Zulfika, guru disiplin dari SK Damansara Damai 2. Cikgu. Baik. Okey, macam mana puasa? Okey. Alhamdulillah. Hari ini puasa kita yang kelima, masih bersemangat. Ya. Dan secara tak langsung ini adalah hari yang pertama berpuasa di sekolah. Betul. Setelah hampir Ramadan yang kelima hari ini, mudah-mudahan dapat berlangsung dengan lebih baik lah. InsyaAllah. Dan hari ini pun insyaAllah kita akan membincangkan tentang satu topik, iaitu topik berkenaan dengan buli. Jadi soalan pertama saya kepada Cikgu Zulfika selaku Cikgu Disiplin, apakah yang kita wajar faham tentang perkataan ataupun takrifan buli itu sendiri, Cikgu? Baik Ustaz, balik pada persoalan takrif ataupun definisi buli, seperti yang diketahui umum lah secara mudahnya, bully ni kita boleh katakan satu sikap ataupun tingkah laku agresif yang bertujuan untuk menyakiti mana-mana pihak, menindas atau juga menakutkan mana-mana pihak, sama ada daripada segi fizikal, mental dan juga emosi. Sebab jenis-jenis bully juga merangkumi pelbagai bentuk lah. Jadi definisi juga berubah-ubah mengikut kaedah, tetapi dia tidak lari memberi kesan untuk menyakiti atau menindas atau menakutkan mana-mana individu. I see. Sebagai contoh, kalau kita sebut bully fizikal, benda yang kita nampak secara luaran, maksudnya melibatkan anggota badan, seperti mencedera ataupun merosakkan apa jua harta benda. Manakala yang kedua iaitu bully lisan, yang melibatkan kata-kata yang boleh menyakitkan juga, tapi bukan menyakitkan fizikal, menyakitkan hati dan perasaan. Dan yang ketiga, bully daripada aspek sosial dan perhubungan, iaitu pulau memulau. Ya, pulau memulau ataupun sebar fitnah. Kita jangan anggap murid-murid kita masih kecil ataupun masih di bawah umur, tapi kadang-kadang mereka dah ada cara untuk pulau kawan itu, ataupun menyebarkan cerita dan fitnah terhadap kawan-kawan mereka. Betul. Dan yang terakhir sekali, yang paling popular sekarang, bully cyber. Bully cyber, yang mana kita tahu era teknologi, murid-murid kita sendiri pun dah ada media sosial tersendiri. Ya, walaupun sepatutnya tak boleh ada. Ya, sepatutnya tak boleh. Sepatutnya tak boleh. Isu yang timbul bila disalahgunakan. Contohnya timbul isu tak puas hati. Jangan kata sesama kawan tak puas hati dengan cikgu. Cikgu tegur je, dia dah balik. Paling ringkas sekali dia update status dekat WhatsApp, Ustaz. Belum lagi yang tembak kita dekat TikTok. Ada, sebab kita tahu benda-benda yang itu lagi, kan. Yang lagi menyebabkan kemarahan, buat stiker. Dia ambil gambar kita, dia buat stiker. Itu saya agak sedikit kecewa benda tu. Benda tu bagi pihak mereka rasa kelakar. Tapi bagi pihak kita sebenarnya tidak beradab bagi kita untuk buat benda macam tu. Itulah secara ringkas definisi yang saya boleh cerita. Macam mana kita nak pastikan dia orang tu tak membuli orang yang lebih lemah daripada dia orang? Baik Ustaz, berdasarkan pendapat sendirilah, pendapat saya sendiri, kita dapati ada murid-murid kita yang terlibat dalam kes bully, dan kita dah buat siasatan secara ringkas lah. Antara faktor yang utama yang kita dapati murid kita yang terlibat ni, yang pertama, dia rupanya dibuli juga oleh abang. Ada yang disepak oleh abang, ada yang ditumbuk oleh abang. Murid yang dipukul tersebut merasakan satu tahap dia rasa dia macam kena dera. Jadi dia rasa di rumah dia menjadi mangsa, dan dia terbawa-bawa sikap dibuli itu, dan dia bawa ke sekolah. Dia nak jadi macam orang yang bully dia dekat rumah, dan dia gunakan kuasa bully itu untuk kawan-kawan yang lebih lemah di sekolah. Itu antara salah satu. Yang kedua, dia rasa dia nak tunjuk dia kuat. Dia contoh, dia terlibat dengan silat, ataupun ada taekwondo kan, seni mempertahankan diri. Pada asalnya benda tu baik untuk mempertahankan diri, tapi bila datang ke sekolah, dia nak tunjuk yang dia tu, saya ada benda ni, saya ada benda tu, dia nak tunjuk kuat. Jadi dia cuba buat pada kawan.
niat pada asal nak cuba. Tapi hakikat yang sebenar, cuba itu telah mendatangkan kecederaan dan ketakutan kepada murid yang dia cuba tu, dan secara tak langsung benda tu jadi isu buli. Yalah, betul. Dan kalau kita tengok macam poin yang pertama tadi, orang yang membuli lazimnya dia adalah mangsa buli. Jadi the cycle is going on. Dia macam berputar. Aku buli kau hari ni, esok kau buli orang lain pula, dan orang lain akan buli kepada orang lain pula. Jadi cycle tu dia berputar lah. Daripada pembuli adalah terlahirnya daripada menjadi mangsa buli. Betul, setuju. Jadi macam mana kita nak break the cycle? Nak putuskan rantaian tu? Satu, macam Ustaz kata tadi, kita ambil contoh asrama kan. Kenapa senior form 5 bila dia naik form 5 dia bully balik adik form 4? Kan? Kerana kita tengok rupa-rupanya waktu dia form 4 dulu, dia telah menjadi mangsa. Kan? Seperti yang Ustaz kata, benda tu berpusing, roda tu berpusing. Awak buat dekat saya, one day saya naik ke tahap itu, saya akan buat balik pada orang yang bawah saya. Jadi untuk memutuskan rantaian itu, walaupun kita katakan benda ni macam klise, tapi peranan ni perlu dimainkan oleh semua pihak. Yang pertama, of course, ibu bapa. Okay, ibu bapa, nasihat yang berterusan ataupun orang kata apa, pesanan dan peringatan bahawasanya benda ni isu yang besar. Yang kedua, ibu bapa juga kena terima bila hukuman dijatuhkan. Maksudnya ibu bapa tak boleh nak backup kalau terbukti anak dia salah, dia kena terima bahawasanya anak ni terlibat dalam kes dan dijatuhkan hukuman. Jangan kata, maksud saya dekat sini, cikgu, anak saya baik je dekat rumah. Mungkin dia baik di rumah kerana anda ibu bapanya, tapi bila tiada pantauan yang dekat daripada pihak ibu bapa, di situlah belang seseorang tu keluar. Itu pada sudut ibu bapa. Daripada sudut kita juga sebagai seorang guru, benda ni memang kita dah sentiasa laksanakan setiap tahun. Tapi kita tetap kena usaha secara berterusan, kerana kita sebagai manusia ni, kita ada satu sifat lemah, kita sifat lupa. Jadi walaupun kita rasa benda tu saya dah buat tahun lepas tapi tak berjaya, tapi kita sebagai seorang guru haruslah secara berterusan ataupun konsisten untuk terus memastikan gejala buli ini dapat dikekang, sama ada sentiasa beri nasihat, okay, jika berlaku kali pertama. Dan kita kan ada orang kata apa, prosedur untuk menjatuhkan hukuman. Maksudnya hukuman yang telah ditetapkan bukan sekadar suka-suka, dan itulah langkah-langkah awal daripada kita beri nasihat, kita buat program, kita bagi surat hukuman gantung dan sebagainya, dan sampailah ke muncak mungkin boleh buang sekolah dan sebagainya. Ya, niat kita bukan semata-mata nak buang murid tersebut, tapi itulah orang kata apa, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk bagi memastikan isu buli ini tidak berterusan. Kan ibarat kata Ustaz, kita kata, orang kata nasihat tak jalan. Betul. Ibarat kita nak buat pedang yang cantik kan. Betul. Pedang yang cantik tidak terhasil daripada gosok semata-mata. Dia kena bakar dalam api yang panas. Lepas dibakar kena ketuk pula dengan ketukan yang memang kuat lah, kita kata kan. Barulah membentuknya satu pedang yang cantik. Begitu juga manusia. Betul, nasihat itu penting. Kita nasihat. Tapi sampai satu masa bukan sekadar nasihat, kita ada satu tindakan yang lebih keras sikit. Keras dan sampai ke muncak. Macam kita kata tadi, berbalik pada hukuman melibatkan buli. Daripada kita nasihat, kita ambil surat panggil ibu bapa, berbincang, jatuhkan hukuman rotan, dan kemuncak akhir sekali yang telah ditetapkan, buang sekolah lah. Untuk terutamanya untuk melibatkan sekolah menengah lah, saya rasa macam itulah. Itu sekadar pendapat saya tentang langkah-langkah awal. Pada saya, biar kehidupan di sekolah yang mengajar dia supaya menjadi seseorang yang berguna, sebab masih belum terlambat, berbanding kehidupan yang betul mengajar dia. Bila dia jadi macam tu, there is no turning back lah. Betul. Orang kata apa, biarlah ibu bapa tu sedih sekarang, waktu anak tu masih kecil. Jangan sedih bila dah terlibat dalam gejala yang lagi teruk. Cikgu Zul, tadi kita dah sentuh pasal pembuli, dan ini mungkin Cikgu Zul nak pesan kepada semua murid-murid yang menonton Podsia kita pada hari ini. Apakah satu ataupun dua pesanan dan nasihat
Cikgu Zul selaku guru disiplin kepada anak-anak murid kita yang menonton pada hari ini, Cikgu? Baik, peringatan saya yang pertama sekali sebagai seorang guru disiplin, semua murid terikat dengan peraturan. Saya suka nak sentuh kata-kata keramat daripada Dr. Ashraf Wajdi. You touch, you go. Cuma kita tak ada lah you go. Berani kamu buat, berani kamu tanggung. Itu yang saya nak sentuhkan di sini. Kerana apa? Umum mengetahui isu buli dan juga gangguan seksual merupakan satu isu yang sangat kerap berlaku, terutamanya di sekolah. Dan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri pun menekankan benda itu antara satu isu yang perlu kita jaga betul-betul. Kita kena pastikan tahapnya tidak berlaku di mana-mana sekolah. Berani anda buat, berani anda tanggung, kerana kita akan tegas dan keras dalam memastikan isu ini tidak berterusan, sekaligus walaupun tidak mampu menghalang secara penuh, setidak-tidaknya kita dapat mengurangkan kadar isu buli ataupun gangguan seksual itu dari tahun ke tahun. Itu saja usaha yang kita mampukan. Jadi akhir kata daripada saya berharap sudah tidak terlibat dengan buli, dan jika ada berlakunya buli ataupun gangguan seksual, tolong maklumkan kepada pihak yang berkenaan, iaitu kita, pihak sekolah, guru-guru, ataupun kena juga berkongsi dengan ibu bapa. Dan kenapa saya tekankan dekat sini, saya juga mengajar subjek pendidikan kesihatan, Ustaz. Dalam pendidikan kesihatan itu sendiri telah dijelaskan secara umum seawal tahun 3 atau tahun 4 kalau tak silap saya, tentang cara-cara nak jaga, orang kata apa? Anggota badan, diri itu daripada sentuhan selamat dan tidak selamat. Okay, jadi semua pihak, terutamanya ibu bapa, jika ada anak yang bercerita, ayah saya hari ini ada diganggu ataupun ada sentuhan-sentuhan tidak selamat, tidak kira dah daripada rakan murid ataupun mungkin juga daripada guru, tolong ambil serius laporan anak dan sampaikan juga kepada pihak sekolah supaya kita dapat bersama-sama mengekang isu ini supaya tidak berterusan. Okey, kerana isu ni bukan satu isu yang kecil, dan seperti yang saya sebut pada awal tadi, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sangat menekankan buli dan juga gangguan seksual sebagai salah satu ancaman yang agak serius. Itulah pesanan saya dan peringatan mesra untuk semua murid dan juga ibu bapa yang menonton segmen kita pada hari inilah. Okey, baik-baik. InsyaAllah. Terima kasih atas nasihat dan juga pandangan yang telah dilontarkan sebentar tadi. Sekolah merupakan tempat yang paling selamat untuk murid-murid dan anak-anak kita. Jadi kalaulah kita tidak mengekang budaya buli, budaya gangguan seksual, jadi macam bagaimana kita nak mencapai kita punya janji tersebut. Baik. Jadi sekian dulu bersiaran daripada TV PSS SKDD2 Pod Siar yang membawakan isu buli pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.